Aduh, nombor AJU 4444. Alright, kemana kita hari ini? So, tengah hari ni aku nak pergi KPJ melawat kawan baik. Malam accident, maghrib malam. Accident bersendirian dia. Accident bersendirian, tak ada langgar siapa-siapa. Katanya mengelak sesuatu. So dia terbreak emergency yang terlalu kuat kot. Member dah lah baru tukar Brembo pula. Aduh. Tak tahu, mungkin dia tertarik kuat kan. Tertarik kuat. Motor wekam kan. Motor wekam tercampak lah dia. Nasib baik pakai full face pun. Dia punya dagu betul-betul terhempas ke jalan tu. Lepas tu dia tergolik-golik. Motor nyari agak nak kena impak dia. Itu menurut apa yang orang di sekitar situ cerita lah. Agak ngeri juga, tapi nasib baik. Nasib baik lah dia pakai full face. Tapi sayangnya dia punya Duke 790 tu baru lepas buat pun. Banyak barang jajan-jajan bangsawan yang dia dah masuk. Lepas tu baru lepas pasang Brembo tu. Semua dah buat dah apa benda, steel braided apa semua. Caliper dah tukar style 5. Dia bukan baru nak pergi keluar, dia dah nak balik, dah nak sampai rumah dah. Rumah dia tak jauh daripada tempat dia accident tu. Tapi benda nak jadi kan. Macam mana? Dugaan anak soleh gitulah. Apa-apa kita doa je lah kan. Dia punya kesembuhan. Asalnya tak ada kot patah apa-apa. Cuma dagu dia, dagu bibir pecah lah. So korang-korang kena beringat. Oi, beringatlah. Nak riding walaupun jauh ke dekat ke, wear your proper riding gear. Kita nak pakai riding gear yang betul ni masa ride, bukannya nak menyelamatkan kita daripada kematian, itu tidak. Tapi sekurang-kurangnya boleh minimizekan kecederaan. Sama juga dengan member sebelum ni, Nico. Itu lagi lah, tengah bawa 180 kot dekat highway straight, tiba-tiba jatuh sendiri. Itu nasib baik pakai nasib baiklah apa, atas izin Allah jugalah kan. Nasib baik. Itu pun pakai full riding gear tu. 3 hari itu patah bahu rasanya. Tapi pergi urut dekat bumbu patah mana dah. Alhamdulillah 3 hari sambung balik kerja. Terus shit. Woi, gila ke? Nyari kan? Astaghfirullahaladzim. Agak bagi sini tu nak pancung. Aduh, parah betul lah. Tapi tak laju Jangan kata aku laju kat sini pula.
Ini baru aku laju sikit. Sikit lah. Baik brek dia padu. Apa-apa defensive riding kena amalkan lah. Sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Kita bawa dah betul dah. Orang je yang bawa macam sial dia sikit. Alright, let's go. Just enjoy the ride. Cakap orang putih tu macam ciut je kau. Aku apa? Mak. Nak pergi mana? Beginikah akhirnya alright, dah sampai. Belum depan lagi. Bersaksi rembulan.
dia. 1 tahun melambung. Macam ni tau. Oh. Kau semua ingat sebab stema tu kan. Kau tak biasa sekam ke kan. Selewa. Dia kata ke selewa? Ya lah. Betul juga, betul juga. Kamu kan tak biasa. Ya. Tapi macam mana? Aku selewa. Okey. Mana? Mana? Oh ya, keadaan member aku tadi mulut belah dalam gusi koyak kan. So berjahit 6 jahitan kot kat dalam. Jari manis patah. Ada sedikit gegaran pada otak. Tapi okey lah member ya. Masih waras, masih kenal lagi. Okey tu. Tak ada apa-apa, insya-Allah. Riding with the morning breeze, Zoolin KA leads the way. City waking, tires turning, every mile eyes on the day. Feeling